Kalau tidak, kita tak ada ukur kan nikotin juga tu, rasa resah dia seminggu sebelum tu, tapi memang kalau terasa dah ni memang tidur. Betul semua kan. Start abang mula guna East ni macam mana? Apa abang rasa? Saya rasa relax tu. Itu saya rasa macam apa saya rasa tu memang rasa relax. Kalau tidak, kita tak ada ukur kan nikotin juga tu, rasa resah dia seminggu sebelum tu, tapi memang kalau terasa dah ni memang tidur. Betul semua kan. Apa pun memang kosong. Jumlah memang dekat-dekat memang saya tak nak tu lah. Device tu pun saya nak jumlah tu, saya tu jual kat kawan saya. Dekat ni kan. So abang bawa East ke pergi umrah? Saya bawa Ace. Benda tu boleh bawa dan flight pun semua tak isu pun semua kan. Masa pergi tu pun ada kawan bilik saya pun, babe, macam benda ni cabaran kat saya. Ni nak cari Hidayah ni je kan, nak pergi umrah ni, Cik Hidayah nak berhenti rumah ni. Dekat sana, awal-awal tu saya rasa benda tu, katagihan nak merokok apa semua, nak vape tu semua rasa, nikotin tu rasa kan. Awal-awal tu, sehari dua tu je. Tapi bila masa saya sampai kat sana, doa saya sampai sana, saya macam sampai sana, saya amalkan minum air zam-zam. So saya rasa macam pergi umrah tu salah satunya membantu saya jugalah. Lagi kuat azam saya. Mereka tu saya rasa macam yang saya rasa betul lah.